Kita untuk JSPT ini kita telah lancarkan operasi sejak minggu lepas lagi. Minggu lepas kan. Selepas ada beberapa insiden melibatkan kenderaan perdagangan, melibatkan banyak kematian, kemalangan jiwa, kita lancarkan. Dan saya rasa rakan media pun sedia maklum, pihak JPJ juga telah melancarkan operasi. Itu operasi yang kita fokus kepada kenderaan perdagangan. Dan untuk warga asing ni, kita hanya membuat operasi melibatkan saman-saman yang tertunggak. Ini melibatkan warga asing khususnya yang melibatkan negeri Kelantan, Johor, Perlis, Kedah dan Perak. Yang mana yang warga asing yang terlibat melakukan kesalahan trafik tapi mereka tak bayar saman, so kita fokuskan kepada itu. Kita namakan operasi itu operasi saman tertunggak warga asing. Berhubung dengan warga asing lain, kalau mereka ditangkap memang kita akan bagi saman, ataupun kalau ada kesalahan-kesalahan lain ada dokumen sebenarnya, kita akan ambil tindakan. Untuk tahun 2022 bagi kesalahan bawah ni K170A ada 15,000 lebih saman. Ini yang menyebabkan kita panggil saman postal yang kita hantar pada dia orang. Kemudian yang K257 lebih kurang 3,000 saman. So yang dibayar setakat ini untuk dua saman hanyalah 46% dibayar. Bagi untuk tahun 2023 pula, dua kesalahan yang sama yang telah dibayar saman 71% yang dibayar setakat ni.